Jom telajar guru-guru di Semarang. Saya sangat mengagumi Datuk Lee Chong Wei kerana pada usia remajanya lagi memang dia berada dalam bidang sukan badminton, yang mana badminton ini melibatkan sukan yang menggunakan seluruh anggota lah, tangan, kaki dan pergerakan, dan dia tidak seorang yang sangat tidak berputus asa sehingga usia bersara lah. Oh my god! Wow! Saya meminati tokoh sukan seperti Datuk Lee Chong Wei sebab Datuk Lee Chong Wei ni merupakan seorang ahli sukan yang sangat mempunyai semangat sebagai juara dan dia sangat komited dengan latihan. Serta Datuk Lee Chong Wei ni tidak ada rekod yang tak baik. Sebab tu saya minat pada beliau. Okey, antara tokoh yang cikgu gemari adalah Datuk Azizul Hasni Awang. Okey, kenapa cikgu minat dia kan? Pertama, cikgu mengagumi Datuk Azizul Hasni Awang ni kerana beliau merupakan atlet berbangsa Melayu yang berjaya mengharumkan nama Malaysia dalam sukan berbasikal track di peringkat dunia. Dan beliau ni juga digelar The Pocket Rocket Man. Kenapa? Kerana kelajuan dan ketangkasannya, walaupun berbadan kecil, beliau ada semangat juang yang sangat tinggi. Ustazah meminati badminton. Jadi Ustazah minat kepada Lee Chong Wei. Dia ni seorang yang mempunyai iltizam yang gigih, yang penuh dengan minat. Jadi dia ni seorang yang berdisiplin, sebab tu dia boleh menjadi pemain nombor 1 dunia pada satu ketika. Okey. Lepas tu dia ni tidak mengenal erti putus asa kerana dia ni berasal daripada keluarga yang miskin. Jadi dia bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. Tokoh sukan yang Ustazah minati adalah Datuk Lee Chong Wei kerana kemahirannya untuk dia bermain badminton dan juga dia peribadi dia yang melibatkan bersihlah peribadi dia, tak ada ya skandal-skandal ke tidak amanah ataupun apa. Tokoh sukan dalam sukan badminton yang teacher kagumi adalah pemain badminton negara kita. Nama mereka adalah M. Tinah dan juga Perlitan. Sebab mereka ni adalah satu-satunya pemain badminton wanita negara kita yang telah mengharumkan nama negara kita di peringkat yang tertinggi lah. Ranking yang kedua terbaik di dunia. Okey, bagi saya mengkagumi Datuk Nicole and David kerana beliau adalah seorang wanita yang hebat dan adalah legend dalam sukan squash. Pada tahun ini, Hari Sukan Negara disambut pada 11 Oktober 2025. Okey, Hari Sukan Negara pada tahun ini slogan dia ialah Malaysia Aktif. Okey, Malaysia Aktif tu bermaksud segala aktiviti yang dilakukan oleh pihak komuniti, contohnya pihak sekolah, institusi pengajian tinggi ataupun komuniti yang lain untuk mencerdaskan ataupun melibatkan semua warga dalam satu komuniti itu terlibat dalam aktiviti yang sihat dan cergas. Saya menyertai sukan yang 4x100. Faedah untuk menyertai sukan ialah untuk menyihatkan tubuh badan. Bye-bye, jumpa lagi tahun depan.